macam tu. Kenapa kau hitam? Why are you black? Kau dah baju hitam. Dengan hitam dalam tak nampak. Alah, kenapa aku R6? Kenapa? Kenapa aku R6? Sekejap, aku nak tengok. Sekejap, aku tukar avatar aku sekejap. Sabar. Tutup mata. Screenshot. Aku tukar avatar. Dah. Aku dah screenshot. Aku nak R6. Okay. Show aku. Kenapa aku R6? Alamak, Show me. pula tiba-tiba. Sekejap, aku ada avatar R6 aku. Korang. Oh my God. Korang. Tunggu kejap ya, aku nak kerja. Dia ada ship. Cepat ship saya. Kau suka kapal ke? Oh my god, kau suka kapal. Mana? Sini. Kat sini tu. Teringat dekat pusat Baritul. Hati. Baritul. Sekejap. Sini lah, Baritul sini. Siapa ingat tak yang kita pernah buat ni dekat pustakaan sekali tu? Dah pernah buat ni. Sekejap. Aku rasa ingat tak? Dia thank you. Orang buat macam mana? Join lah Mr. Gary. Nak salah kesal. Apa ni? YD. Aku Nak buat itu. Dah bangun. Korang buat apa kat aku? Kau sembah aku ke? Sini. Empat orang mana? Kalau kau ada bunuh orang, kau boleh selamat. Okey, korang. Kau pakai macam tu. Macam Dia pun tak boleh pada waktu. Kita bunuh orang, tapi kita tak pandai sorokkan mayat. Hell. cepat nak sorok mana ni? Sini. Bawa katil. Sini, bawa katil. Sini. Aku angkat. Bawa mana? Okey. Jap. Letak. Oh my god. Letak. Cepat. Awak kita yang kena. Oh, jangan chaos. Dia bukan sorokkan mayat. Weh, cepat. Awak kau akan datang. Sorokkan kau. Lagi lepas tak? Oh. Dah sembunyi dah. Dah lepas. Nampak juga. Kenapa? What? Dah masuk dah dia. Hello. Itu kau. Mana kawannya? Cepat cari kawannya. Oh, lah dah ni. Kawannya dah cari. Cepat cari benda lain. Bukan sorok dia. Okey, dah tak nampak. Sorok. Kita halang dia. Halang. Hai kawan. Cepat dah dia. Oh, dia naik. Hai kawan, tak ada apa-apa kawan. Sebelah pintu ni. Oh, orang jalan. Aku blok dia. No. Aduh. Okey, kita sorokkan mayat. Okey, bilik ni kita ada almari. Kita letak kat almari. Okey. Kat mana badan? Jimmy the body. Korang tak ambil pisau? Mana pisau? Ada dekat aku. Mampus. Oh my god. Takut sekali. Mati kau. Dah mati dah. Dah mati. Bawa dia. Turun dia. Sorry dah, aku dendam tu. Bagus. Orang tak boleh percaya. Tutup. Tutup. Tutup lagi satu korang. Aku tengah pegang. Aku tutup ni. Dah. Tutup. Dah. Okey. Oi. Kita balik ke almari ni. Dia kenapa ada pecah air kat sini? Dulu. Lepas nanti kita kena sorokkan Apa mayat dia. rumah jadi macam ni weh? Apa berlaku weh? Ada orang tak curiga. Kawan tak curiga. Rumah dah bersifat macam tu. Orang kita keluar. Mayat lain. Kita tukar. Ya, tolong. Iya, ada pecah. Siapa? Aku ke? Oh, bukan aku. Bukan. Aku. Mati kau.
Oh, jahat. Pembunuh. How dare you? Cepat sorokkan. Weh, buka. Aku buka. Oh my god. Alamak. Okey. Mas saya bersepah tu. Masuk. Weh, aku sekali masuk. Nanti jumpa orang kat mana? Kat bawah. Woi, chaos aja. Aku kata love ni dekat mayat ni. Woi, mana korang? Ni masalah laptop. Saya tak tahu apa. Jadi kita selamat jom. Salah satu mati sama dengan orang Tolong juga. Kita tolong kawan kita. Kita selamat dah. Nak aku bunuh Iman juga ah? Nak aku bunuh Iman juga ke? Kalau aku keluar. Korang. Korang, ni. Korang. Aku ada lagi satu orang. Mana korang? Mana? Ni. Mana? Boleh buka kat sini. Ni. Buka almari, buka ni, buka sini, buka sini. Lagi boleh tak? Aku tak boleh masuk. Aku dah open tak ada orang ni open. Ini dah masih tak. Loncat pula budak ni. No. Nampak. Aku punya idea tadi aku punya idea kita just block orang apa tu kita block jalan ni. Kita tak boleh Mana boleh block orangnya? tak boleh block tu. Kita letak. Ni, aku dah ni. Bunuh, ambil, tarik. Okey, kita kena sistematik dengan mensorok makanan. Mensorok makanan pula. Aku sorok kat sini pula. Aku nak Kita sorok kat sini. kena okey, aku pegang badan dia, kau tutup. Oh, kau pegang. Okey, masuk. Boleh? Kat bawah ni pun boleh. Okey. Jangan masuk aku tahu. Okey, dah. Woi. Aku lupa release. Biar. Biarkan macam tu. Aku ada idea. Ini sangat safety ni. Ini sangat safety. Weh, tak boleh block tu. Sebab nanti orangnya masuk juga. Like, kawan kita be like. Aku tahu apa yang mereka nyorokkan, tapi aku tak ada bukti. Release. Cepat. Suruh aku test. Sini. Mana? Sini. Kita ada masa ni. Masuk dalam ni. Tutup. Lepas. Release. Sekejap. Mike. Kaki kena sangkut. Kaki dia takut. Dah. Release. Tutup. Weh, kaki nampak. Weh, kepala dia nampak. Salah Kepala dia nampak. Jap. Tak boleh tutup ya? Tutup. Dah. Sekejap. Kepalanya. Kepalanya. Aku sorok. Tutup dengan badan. Tutup. Dia dah datang. Kita nyorok. Dah. Balik. Nampak weh. Dah. Tak apa. Boleh atas. Salah satu dari korang buka ni share screen. Iman kan dia off game tu. Aku pakai telefon lah. Di aku kat laptop so tak ada share screen. Oh yeah. Letak saya dalam bad mode. Laptop kau pernah ke dalam good mood? Ingin letak bad mode je lah. Okay, korang ni. Okay. Boleh tak balik ke? Boleh. Cuba kat tempat lain ke macam ni? Ni aku buka. Boleh ni lah almari. Masuk almari. Masuk je. Muat ni ke? Muat. Tak tahu. Sehingga I'm sorry. Oh ya. No. Betul. Kakinya tu Release. Tutup. Weh, tak boleh. Sini. Cepat. Tutup. Cepat. Tutup, yes. Tutup. That's it.
Kita tutup. Kita anggap macam tak tahu apa. Apa itu? Aku rasa kenapa? Halo kawan. Kau kan noob. Kau kan noob juga. Kan sama. Oh no. Anggap kita tak pernah tahu Atem, pasal benda ni kita ada mayat ketiga. Anggap kita tak pernah Atem, tahu kita ada pasal mayat benda ketiga ni. Atem. Ni mayat ketiga. Ni depan kita ni mayat ketiga. Mayat ketiga depan ni. Lain. Oh yeah. Aku adalah alok untuk mencari pembayar hutang tidak bayar hutang, okey? Anjing mafia. Versi sendiri. Mafia. Kita berbeza. Oh okay. Kita berbeza. Atem. Kalau Masuk-masuk dalam. Masuk dalam, ya? Safwan. Kalau kau mafia, Hatim mengaku apa? Pembunuh. Mafioling. Random. Tak apalah aku nak jadi assassin. Kakinya, kau tengoklah kakinya. Aku rasa aku boleh je. Jap. Okay. Tutup. Okay dah. Tutup. Rumah kita agak sepa ya guys. Bersihkan dulu lah kejap. Aku bersihkan rumah ni. Aku orang baik ni. Aku orang baik ni. Good boy. Bunuh kau kita Kenapa kau buat almari kat sini? Almari untuk sembunyikan maksudnya simpan barang, bukan sembunyikan mayat. I'll show you how to make the change. Weh. Ayolah. Kita itu Safwan. rumah sentiasa. Safwan, kita tak boleh bunuh kawan kita ke? Ya, sabar. Sini. Safwan buka, tolong buka. Agak sini. Aku lupa ada mayat. Aku lupa ada mayat. Muat ke? Tak Sini buat. Fai, sini. Di screen. Mana? Hatim buka screen. Ni, yang lagi. Sini ke garaj. Kita ada almari. Okay. Dah. Angkat dah. Tak. Okay, dah. Kenapa kita tak boleh bunuh kawan kita? Peluk. Sebab dia bukan kawan kita. Tak tahu. Bukan, sebabnya tak ada Random. friendly fire. Tak boleh. Friendly fire off. Tapi korang tapi aku hitam. Aku nak komen yang tu. Kenapa kau hitam? Why are you black? Kau dah baju hitam. Dengan hitam jelas tak nampak. Agak mana lagi? Hati kau nak bunuh Ni, diri kau dah- dengan dekat- hitam. Garaj. Garas kosong. Kau cari kosong. Mana? Ni. Okay, tutup. Tengok dia. Sekejap, aku tutup. Sekejap, Okay. sabar satu. Tutup. Lepas tu kita sorokkan dengan macam-macam dulu. Dah settle. Kunci Safwan dalam bilik air. Ini stalker. Kau salah kau tak kunci. Besarnya tandasnya. Tandas tu besar mana? Nyampak betul aku. Tak, tandas yang besar. Nama panjang. Tak apalah. Kau boleh jogging dalam tandas. Aku biasa dekat tandas tu aku tumbuk-tumbuk angin. Kau buat pemayat ada suara angin. Angin tu tak buat salah pun. Tapi. Atem tolong aku angkat katil. Kau ambil air. Atem, ni. Macam mana pula? Okay. Nah. Angkat. Okay. Wah, Okay. terapung. Tutup. Dah, dia tak nampak. Pilih dengan Lepas tengok ni. Apa? Kau tahu bil air? Ya Allah, ya Tuhanku. Damn. Yalah, dia tak boleh lalu pun. Korang kenapa nak tengok ni? Kan tak tengok. Nah, itu. Tengok saya itu. Satu main mati. Aku bawa pasal pengen. Weh, korang jangan cakap macam tu. Video ni aku yang edit, bukan korang kau. Boleh. Sekejap, boleh sorokkan ke situ je ke? Tak nampak kot. Tunjukkan. Tak apa kot. Boleh. Tak apa, my god. Hilang. Magica. Oh my god. Korang kau tahu tak? Dia ke? Korang nak dengar satu benda tak?
Aku dari tadi, aku yang tukang bunuh. Korang yang tukang nyorok ni apa pasal ni? Kau yang bunuh ni. Itu namanya kita sama Nampak lah. Fail. Lampak Itu lah namanya kita Fail. sama. Masalahnya, Sorok. Itu. masalah tangan aku dah penuh darah, kau tahu tak? Tangan aku dah penuh darah. Korang yang tak bunuh tau. Ingat lah. Kata lah kan Gila balik. buat Kata lah balik. kemarin. Kata lagi kau apa tu? Lefail, kau nak terangkan tak? Kenapa ada kuning-kuning? Sebelum kita punya pokok ada kuning-kuning. Ini macam ni bos. Ni bunga special. Dia kadang-kadang tumbuh, kadang-kadang je bos. Faham. Mafia. Sebagai pembunuh bayaran, aku nak pastikan kau tu membayar aku dengan cukupnya, okey? Tanam kat sini subuh. Sini aku nyuruhkan. Tanam kat sini subuh. Bayar korang letak bajir dekat pokok. Bola. Tangkap. Main pisau. Bagaimana? Gila tu. Dia macam betul-betul obat. Aku pelik tau. Kita sembunyikan badan tapi kita tak sembunyikan senjata. Macam mana game ni? Game launch. Cari hutang budi je. Baru nak kasi. Kau ingat budi boleh dibayar? Kau ingat budi hanya boleh membekalkan kita kehidupan? Tak. Tidak, chance. Sekarang bagi aku bayarannya. Sekarang. Apa benda yang berlaku? Weh, nampak. Sekejap, skrin ni kenapa crash? Kita nak ke slow. Aku manis. Kita seri. Oh, patut ni supaya slow. Apa ingin tinggal aku? Itu harum manis. Kita seri. Hari ni aku nak makan kari. La. Hei. Harum wangi, cantik berseri. Hari ini aku nak makan kari. Safwan, macam ni aku ajar korang. Aku ajar korang macam mana. Macam mana nak. Aku akan panggil aku punya anak bawahan, okey? Jangan sampai engkau mengancam aku. Kau fikir kau tu siapa? Random ni. Aku tidak takut dengan itu. Aku bahkan lebih membunuh orang yang lemah dari aku. Orang di depan mata aku hanyalah bawahan yang Oh my god. lemah. Drama TV3. Ya. Kita ada Safwan. Safwan. Kau. Nak dengar tu benda tak? nak ada pendamai. Siapa tak tahu nama? Get the hell up here. Get the hell up here. Pagi semua Alah. Jap. Oi. Try. Masuk kepala engkau. Ada tem. Nah, kepala engkau jap. Korang tahu tu benda tak? Tony. Aku campak. Tapi aku nak campak pisau ni ke orangnya. Tapi aku nak tunggu noob tu spawn, aku nak bunuh dia terus. Penjahat. Aku kena tangkap dia. Kena ni. Letak tong sampah kepala dia. Kita bagi tahu polis. Dia pembunuh sebenarnya. Sepak macam tu. Dialah punca kita dah kehilangan 10 orang lebih di bandar kita. Kita kena bagi tahu polis Safwan, apa maksud kau dengan 10? Apa maksud kau dengan 10? Ha? Kau ada orang yang ke-11-nya? Aku tak membunuh. Tangan aku bersih, okey? Dasar mafia bajingan. Engkau lah yang membunuh mereka. Dah habis ke belum? Orang yang mana? Masih kat kita main apa sebenarnya? Kita roll Hati jangan mana orang masuk orang kat tanda safety. Oi, no. Kita kena selamatkan orang. Saya ni orang yang baik hati. Kalau boleh kunci dekat tandas. Why? Kenapa pada pusing? Jangan Hatim. Hatim. What are you doing? No. Hatim. What are you doing? Cepat masuk kan. Boleh aku bunuh Hatim tak? Release. Biar aku bunuh Hatim je lah. Tutup.
Hatim. Jangan bilang tu. Sini kau, Hatim, sini kau. Mati kau. Cepat Hatim. Nanti kantor kalau dia melanggar tu. Yes, kawan aku datang. Pusing-pusing dia baling batu sekarang. Kau nak ambil, kau nak tu pun kau nak ambil ke? Dia tak langgar. Tak ada. Sepatu tu tahu. Apa? Aku tak buat apa. Tadi aku dari tadi membunuh kau. Kau tahu tak aku dari tadi dah bunuh 11 orang kau. Tangan aku sendiri kau tahu tak? Kenapa kerjasama? Itu namanya kerjasama. Engkau membunuh aku menolong kau. Kau kerjasama tu. Engkau bukan nak bakar masalahnya. Engkau bukan nak bakar mayat tu pun. Engkau tak bakar mayat tu. Itu Amerika nak bayar hutang, okey. Bunuh. Cepat. Oi, pisau aku. Apa ni? Aku dah pisau sekarang. Curi lah pisau sekarang. Pisau mana? Susah lah nak curi. Tak curi. Macam ni, Tony aku campak tepi. Tak kena. Weh. Alamak, betul tak kena. Dah mati. Suruh mana pun. Sorok kat atas. Bilik atas kan ada almari kosong tu. Main gap mayat je. Atas ada mic kosong. Atas ada mic kosong. Situ. Sorok tolong tutupkan lah. Tegakkan dia. Weh. Jangan pintunya. Weh. Dia nak masuk weh. Tutup pintu Sekejap. Ya. Aku tak tutup pintu. Tak ada tutup pintu salahnya. Jangan ambil almari tu. Korang. Semua diam. Semua ni. Dengar. Jangan takut. Nak tahu? Nak dengar satu benda tak? Apa? Ha? Betul. Betul nak dengar? Sebenarnya aku ni adalah Polis. undercover cop. Aku sebenarnya undercover cop. No.